Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Hamizah bin Badrul Hisham. Saya daripada program DPM 2B. Hari ini saya akan membincangkan tentang perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu satu peruntukan penting yang memperuntukkan hak keistimewaan kepada orang Melayu dan Bumiputera. Perkara ini bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Pertama sekali, siapa yang dikategorikan sebagai Melayu menurut perlembagaan? Mengikut perkara 160, orang Melayu ditakdirkan sebagai individu yang beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat budaya Melayu dan lahir atau bermastautin di tanah Melayu atau Singapura sebelum merdeka. Ini adalah asas dalam menentukan siapa yang layak menikmati perlindungan di bawah perkara 153. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan hak istimewa orang Melayu. Perkara 153 diwujudkan sebagai satu langkah afirmatif untuk menangani ketidakseimbangan sosial dan ekonomi akibat penjajahan. Ia bertujuan memastikan Bumiputera dapat bersaing secara adil dalam bidang pendidikan, ekonomi dan perkhidmatan awam. Dalam bidang pendidikan, kerajaan memperuntukkan kuota khas kepada pelajar Bumiputera untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam. Selain itu, beasiswa dan bantuan pendidikan turut diberikan untuk memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang setara dengan kaum lain. Selain itu, di sektor perkhidmatan awam pula, orang Melayu dan Bumiputera diberikan keutamaan dalam pelantikan sesebuah jawatan. Dan akhir sekali, dalam bidang ekonomi, mereka diberikan keistimewaan dalam pemilikan permit perniagaan, lesen serta program pembangunan usahawan. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi Bumiputera. Selain itu, hak Bumiputera juga dilindungi melalui perkara 86 dan 69. Ia melibatkan perlindungan terhadap tanah rizab Melayu supaya tanah-tanah ini tidak boleh dijual atau dipindah milik kepada bukan Bumiputera. Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan penting dalam melindungi hak istimewa Bumiputera. Pada masa yang sama, Baginda juga bertanggungjawab memastikan bahawa hak sah kaum lain tidak dinafikan. Ini penting bagi mengekalkan keadilan dan keharmonian antara satu kaum lain. Akhir sekali, kita akan pergi kepada cabaran pelaksanaan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan perkara 153 bukanlah sesuatu yang mudah jika ia tidak dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Ia boleh menimbulkan persepsi ketidakadilan serta potensi ketegangan antara kaum. Oleh itu, pendekatan yang seimbang amatlah diperlukan agar dasar ini terus relevan dalam masyarakat Malaysia moden. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah perkara 153 memainkan peranan yang besar dalam membentuk dasar yang adil, inklusif dan menjaga keharmonian negara. Ia bukan sahaja melindungi hak Bumiputera, tetapi juga membentuk Malaysia sebagai negara yang adil untuk semua rakyatnya. Sekian, terima kasih.